Bean Talks. Oh, Tori. Ada masalah. Bulan dah hilang. Apa? Bulan dah hilang? Tadi dia ada kat sana, tiba-tiba dia hilang. Nuri, Tuan Bulan bukan hilang, tapi dia bersembunyi di belakang awan. Apa? Kenapa? Kenapa bulan bersembunyi kat belakang awan? Saya pun tak pas. Ibu! Apa tu? Siapa tu? Tu Tori, apa benda tu tadi? Saya pun tak pasti. Ayah! Itu raksasa! Betul-betul raksasa ke? Nak nampak macam tu. Nuri, Tori, kenapa ni? Ayah, ada raksasa kat tingkap tu. Ya betul. Raksasa tu lalu je tadi. Apa? Ada raksasa? Ayah tengok kan? Ya? Tak ada apa-apa pun. Lihat tu. Itulah raksasa yang kami nampak tadi. Nuri dengan Tori takut sebab angin rupanya. Bila angin kuat, kadang-kadang ada bunyi pelik. Dan apa yang kamu nampak tu bukan raksasa, tetapi bulan yang keluar dari belakang awan dan bayang dahan pokok kat tingkap tu. Bulan yang terang tu dah cerahkan dunia, jadi kamu tak perlu takut lagi dah. Tapi saya masih takut lagi. Kalau macam tu, ayah pasang lampu ni untuk kamu. Okey tak sekarang? Dah okey sikit. Tapi kalau angin kuat datang lagi masa tidur, saya takutlah. Betul tu. Macam mana kalau bulan bersembunyi kat belakang awan lagi? Ayah ada idea yang bagus. Idea apa? Ayah akan tidur kat sini dengan Nuri dengan Tori. Wah, ayah terbaik. Saya dah tak takut langsung. Hehehe.